Alhamdulillah, tahun lepas kami di IDT telah membimbing dan membantu lebih daripada 400 orang mu'alaf di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Persoalannya, maukah anda berkongsi saham akhirat dengan usaha yang kami kerjakan? Bayangkan, setiap kali mereka membaca bismillah, mengambil wudu, mendirikan solat dan juga membaca ayat suci Al-Quran, anda akan dapat ganjaran yang sama. Hanya dengan menyumbang RM1 sehari, anda akan mendapat semua ganjaran yang kami kerjakan. Sumbanglah secara istiqamah dengan cara yang mudah. Pergilah ke website kami iaitu www.dakwah.my dan pilihlah auto debit secara potongan bulanan. Dan jangan lupa sharelah video ini, semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat daripada apa yang kami kongsikan. Dan mudah-mudahan bila mereka menyumbang, anda juga akan dapat ganjaran yang sama secara percuma.